PAS menyatakan kesediaan untuk memimpin satu protes besar-besaran rentas kaum dan agama sekiranya Presiden Amerika Syarikat Donald Trump hadir ke sidang kemuncak ASEAN bulan depan di Malaysia. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, rakyat Malaysia khususnya yang bersimpati dengan perjuangan rakyat Palestin tidak boleh berdiam diri terhadap kehadiran seorang pemimpin yang didakwa terlibat dalam kekejaman terhadap penduduk Gaza. Menurut beliau, pihaknya sedang mengatur perkara itu di mana di negara barat rakyat turut membantah. Apatah lagi di Malaysia, Madani ini mustahil untuk menyambut Trump iaitu orang yang tangannya masih berlumuran darah rakyat Palestin. Menurut Taqiyuddin, tindakan menjemput Trump menghadiri sidang kemuncak ASEAN adalah sesuatu yang amat dikesali dan tidak selari dengan semangat kemanusiaan yang didokong rakyat Malaysia. Oleh itu, protes bukan sahaja dilakukan berhubung kedatangannya ke negara ini, malah terhadap jemputan rasmi yang dibuat. Beliau mempersoalkan adakah orang seperti itu layak menerima jemputan dalam sidang sebesar berkenaan ketika Malaysia menjadi pengerusi ASEAN. Tegas beliau, di satu sisi lain, masyarakat perlu bersimpati dengan Gaza. Menyambut orang yang bersubahat membunuh rakyat Palestin adalah sesuatu yang tidak boleh diterima. Terdahulu, media melaporkan Timbalan Pengerusi Parti Bersepakat untuk Hak Rakyat Malaysia Urimai, David Marshall, mempersoalkan kehadiran Trump dan menggesa PAS memanfaatkan peluang ini untuk menyatakan pendirian tegas rakyat Malaysia. Katanya PAS sebagai parti politik yang mempunyai kerusi parlimen terbanyak ketika ini perlu memainkan peranan utama dalam mengangkat suara rakyat dalam isu kemanusiaan global.